Okey, murid-murid semua, janganlah kita pijak Al-Quran. Janganlah kita juga pijak kitab Bible. Janganlah kita juga pijak kitab Veda dan Upanishad, dan juga kitab agama-agama lain. Tapi kenapa pula cikgu? Kita kan orang Islam, so kitab Al-Quran je lah. Kitab-kitab lain tu agama lain, so kenapa kita nak hormat pula? Sebab kita orang Islam lah, kita tak boleh buat macam tu. Islam ajar kita untuk hormat agama lain. Kalau kita hina agama orang, orang lain pula akan hina agama Islam kita. Bukan tu yang Islam nak. Islam nak kita berbincang baik-baik. Apa yang sama di antara kita, kita ikut. Apa yang tak sama, kita bincang, kita debat baik-baik.